Ada seorang sahabat saya pernah cerita satu kisah. Saya agak sentak dan termenung bila dengar. Selepas sahabat saya seorang ni dia berceramah, dan selepas habis ceramahnya datang seorang ibu mendekati sahabat saya ni, dan dia kata dia siapa dan sebagainya. Dia pun tunjuk satu gambar tau. Gambar tu gambar seorang anak muda perempuan yang cantik. Dan dia perkenalkan, dia katanya, "Ustaz, cantik tak ni?" So, sahabat saya kata, "Cantik lah ibu." Rupanya tu anaknya. Subhanallah. So bila beritahu anaknya, so sahabat saya senyum dan sebagainya, puji anaknya yang cantik. Bukan itu rupanya dia nak bagi tahu. Rupanya yang dia tunjuk cantik tu, sahabat-sahabat semua, adalah gambar arwah anaknya. Allahu Akbar. Rupanya anaknya dah meninggal dunia. So dia bagi tahu, "Ustaz, anak saya ni dah meninggal Ustaz." Dan ada satu benda yang sangat menyebabkan mak dia ni rasa tersangkut, tuan-tuan. Tak lepas ni dekat dada ni. Rupanya arwah anaknya ada buat satu akaun TikTok. Dan dia tunjuk akaun TikTok ni dekat sahabat saya ni. Masya Allah, dikatakan dalam TikTok ni konten anaknya tak menepati apa yang agama suka. So anak dia banyak berjoget, mungkin anak dia tunjuk aurat dan sebagainya. Sebagai seorang wanita, dia buat perkara yang mungkin melampaui batas sebagai seorang wanita yang Muslim dan beriman kepada Allah. So mak ni rasa sedih sangat dengan apa yang arwah anaknya tinggalkan dekat media sosial. So apa mak ni buat? Masya Allah, nak bagi tahu hati seorang mak. Anak dah tak ada pun masih fikir dekat anaknya. Subhanallah. Mak ni sahabat saya cerita, dia kata, "Ustaz, boleh tak bantu saya Ustaz? Setakat ni Ustaz, saya dah pergi banyak kedai telefon, baiki telefon, tanya orang yang biasa repair dan sebagainya. Boleh tak dik kalau tolong tutup akaun TikTok orang?" Anaknya lah, Masya Allah. So satu soalan yang akan ditanya oleh orang yang baiki telefon ni, katanya, "Makcik tahu password tak?" Antara soalan lah. So dia kata, "Tak tahu adik, tak tahu." Dia kata, "Cik, kalau tak tahu password susah sikit, kami tak reti nak ejan dan sebagainya." So ibu ni bagi tahu, Masya Allah, setakat ni sampai hari ni saya dipahamkan, makcik ni, ibu ni masih gagal tutup akaun anaknya. Dan dia bagi tahu, "Ustaz, saya tak tahu nak buat macam mana. Sedih saya Ustaz, sebab video anak saya yang tak tutup aurat dan sebagainya ni masih berjalan Ustaz. Dan masih dapat komen-komen lucah, komen-komen yang jijik, komen-komen yang tak baik dekat video arwah anak saya." Allahu Akbar. Mak ni risau dekat anak dia, sedih dekat anak dia, apa yang anaknya dah tinggalkan dekat media sosial. Saya dengar, tuan-tuan, tergamam saya, terkejut saya, terfikir macam perkara. Benda pertama saya secara peribadi terlintas, "Ya Allah, ampunkanlah arwah." Betul tak, tuan-tuan? Kalau kita dalam kubur tempat si anak tu, Masya Allah, apa kita harap lagi? Tak ada dah. Kita harap follower kita datang komen.